je enjin, masuk terus gear 1. Dan dalam gear 1. Ini adalah model terbaru Honda CB650R. Model ni dia special sikit. Sebab apa? Sebab dia didatangkan dengan sistem e-clutch. So nak tahu apa dia e-clutch ni? Macam mana dia berfungsi? Jom saya terangkan. Jadi sistem e-clutch ni dia berfungsi macam motor kapcai biasa. Masuk gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, gear 6 tak perlu tarik clutch. Bukannya nak masuk gear 1 kena tarik clutch. Tak payah. Daripada gear 1 sampai gear 6 tak payah tarik clutch. Nak tahu macam mana? Saya tunjukkan demo dia. Okey, so macam mana e-clutch ni berfungsi? Sebelum tu saya hidupkan dulu enjin motosikal. Okey, so sekarang ni motor dalam keadaan idle. Nak guna e-clutch ni senang je. Tak perlu tarik clutch. Start je enjin, masuk terus gear 1. Dan dalam gear 1. Melompat. Okey. So ini dalam gear 1, saya tak tarik clutch. Tapi kalau anda nak aktifkan balik clutch ni, anda hanya perlu menarik clutch ni beberapa saat, dia akan terus mengaktifkan mod clutch tangan. Nampak? Tak ada. Okey. Jadi macam mana anda nak tukar balik ke mod e-clutch? Anda kena neutralkan balik. So bila ada dah neutral, clutch ni dah tak berfungsi. Dia lembik je macam ni. So nak gunakan e-clutch, masuk je gear 1. Gear 2. Tak ada masalah. Motor tak mati. Jadi macam mana? Menarik tak? Apa lagi info yang korang nak tahu pasal motor ni? Korang komen dekat bawah. Nanti saya sharekan dengan anda.